Pernah tak rasa masa tu macam hilang je? Hari ni, jom kita kupas satu ajaran Islam yang sangat praktikal. So, macam mana kita nak ukur kualiti iman seseorang kan? Adakah penandanya? Jawapannya mudah aja. Antara tanda indahnya Islam seseorang tu bila dia tinggalkan benda yang tak bermanfaat. Maksud pertama, simple. Jauhi apa saja yang tak mendatangkan faedah, sama ada untuk dunia atau akhirat. Yang kedua, ia juga bermaksud kita tak sibuk dengan urusan orang lain. Jaga hal sendiri dulu. Dan akhir sekali, kita secara sedar pilih untuk isi setiap saat dengan aktiviti yang betul-betul bermakna. Intipatinya, Islam ajar kita untuk fokus. Salurkan tenaga kita hanya pada kebaikan semata-mata. Kenapa ia penting sangat? Sebab masa ini satu amanah. Setiap detik yang kita bazirkan tak akan dapat diganti. Cara kita guna masa sebenarnya mencerminkan iman kita. Mengisinya dengan kebaikan ialah tanda iman yang matang. Kita ambil contoh di sekolah. Ada pilihan kan? Nak borak kosong atau guna masa tu untuk belajar? Dekat media sosial, prinsip ni lagilah penting. Sebelum post atau share, fikir dulu. Ia bermanfaat tak? Jadi macam mana nak amalkan? Nah, ini 4 langkah praktikal untuk kita semua mulakan. Pendek kata, kuncinya adalah kesedaran. Sentiasa sedar tentang masa, perkataan dan setiap perbuatan kita. Jadi, cuba fikir sekejap. Apa satu perkara sia-sia yang anda boleh tinggalkan bermula hari ini?